Pasti ke kita bukan orang yang perlu membayar zakat? Ustaz, saya ada komitmen yang tinggi, gaji saya sikit je. Zakat ini bukan kiraan daripada kita. Sepatutnya kita berjumpa dengan orang yang berkelayakan untuk menentukan sama ada kita perlu bayar zakat ataupun tidak. Kerana zakat ini tuan-tuan dan puan adalah wajib, dia bukan perkara sunat. Mana keberkatan dalam gaji kita, dalam kehidupan kita, sekiranya di dalam wang kita ada hak orang lain. Nak tak kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tak agar rezeki kita digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jom Ustaz nak bagi tahu kepada semua, tolong belajar berkenaan tentang zakat. Walaupun kemungkinan kita rasa kita tidak layak, tolong ambil tahu berkenaan tentang zakat, kerana zakat akan menyucikan harta, zakat akan meluaskan harta, zakat akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah Ustaz akan bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bermula daripada 18 November ini untuk turun ke beberapa lokasi untuk menerangkan berkenaan tentang zakat. Ini merupakan salah satu usaha Ustaz nakkan mereka yang berada di luar sana betul-betul faham berkenaan tentang zakat. Walaupun RM5, kalau wajib tetap kena bayar. Ikuti Majlis Agama Islam Negeri Sembilan di sepanjang bulan November dan juga Disember untuk mengetahui berkenaan tentang bulan zakat Majlis Agama. Tekan link di bawah.